Okay, sekarang ni kita nak cuci kesan degil. Kita spray. Kita just spray saja. Kita nak cuci ni kesan degil, karat, semua ada. Kalau pakai biasa-biasa ni memang tak boleh nak ni. Okay, kita gosok dulu. Lepas kita berus, semua kotoran tu kita bilas dengan air pipe. Nampak semua kotoran tu dah keluar, bersih. Kereta buruk pun boleh jadi cantik. Semua ni kesan degil keluar. Ini jet degreaser yang kita gunakan.